Untuk orang yang ada GERD acid reflux, jangan ambil 3 supplements ni. In this video, I will explain fully. Kita yang ada GERD ni, you yang ada GERD ni, betul tak? Kita dah try banyak dah supplements. Tapi kena jaga-jaga juga. Sebab tak semua supplements jadi untuk sembuhkan GERD kita ni. So in this content, I fully explain about 3 supplements yang you jangan ambil kalau you tak nak sembuh daripada GERD acid reflux. First kali, this natural detox. This natural detox, dia akan bantu untuk fix you punya sistem pengharaman, bersihkan you punya liver, improve you punya liver function, and dia tak menyebabkan diarrhea apa semua tu tau. Second pula, this vitamin ataupun supplements untuk meal replacement. This supplements dia akan kuatkan, ketatkan balik punya otot alias. So kalau korang tak nak sembuh daripada GERD acid reflux, jangan ambil tau supplements ni. Ketiga, supplements ni. Supplements ni dia bantu untuk betulkan balik punya metabolism badan dengan hormon badan you. Bila dua ni betul balik, you punya badan ni akan naturally cepatkan proses penyembuhan you ni. So that's why kalau you ambil tiga-tiga ni, you akan sembuh daripada GERD acid reflux as soon as possible. So kalau korang sayang GERD acid reflux korang tak nak sembuh, jangan ambil 3 supplements ni. Sebab I sendiri dah ambil selama 4 bulan dulu, and I pun dah sembuh, and I tak menyesal. Ada juga yang tanya harga dia berapa. Yang ni RM150 sekotak, yang ni RM400 sekotak, and yang ni pula RM400 sekotak juga. And ada yang cakap mahal, ada yang cakap baloi. It depends on berapa banyak you value you punya kesihatan ni. Supplements ni tak perlu ambil sampai bila-bila, kena ambil sampai sembuh saja. If you guys nak dapatkan supplement ni, you guys boleh dapatkan daripada IG ni ataupun check my bio. Or if you guys don't have IG, you boleh DM je I. Nanti bagi nombor first dia. Borak GERD, Fakta Oli.